about the movies that have been made out of your novels? I mean, some of them, they forget that whatever's inside them. But what about those that are more true to what you have written? Well, why do they fail? From the book that's a failure is Stanley Kubrick's The Shining. Right. And I think that one failed because he didn't really know the field, and he didn't take any time to educate himself in the field. So that I think that might be a failure of hubris. Ramai orang tahu akan nama pengarah filem-filem terkenal seperti James Wan yang sering dikaitkan dengan filem seram moden. Manakala, apabila bercakap tentang filem dengan konsep kompleks dan penuh teka-teki, ramai pula akan menyebut Christopher Nolan. Tetapi, cuba tanya satu soalan yang lebih mendalam. Mereka mengarah filem, tetapi siapa yang mencipta dan menulis jalan cerita sesebuah filem? Kami bukan memburuk-burukkan nama seseorang pengarah filem, tetapi inilah satu realiti dalam dunia perfilman. Walaupun sebuah jalan cerita ataupun skrip ialah asas kepada sesebuah dunia filem itu, nama pengarah selalunya lebih diingati dan disanjungi berbanding penulis skrip yang mencipta asal sesebuah filem itu. Hakikatnya, sebelum sebuah filem dirakam, semuanya bermula daripada skrip. Screenwriter ialah orang yang bertanggungjawab mencipta dunia cerita itu. Mereka yang mencipta karakter, konflik, dialog dan keseluruhan perjalanan emosi yang akan dialami oleh penonton. Tanpa skrip, filem itu kemungkinan belum wujud lagi. Dalam sejarah Hollywood sendiri, ada beberapa penulis skrip yang sangat berpengaruh walaupun nama mereka tidak selalu disorot oleh media dan penonton biasa. Salah satunya ialah Aaron Sorkin yang terkenal dengan dialog pantas, tajam dan cerdik dalam membina irama seperti muzik dalam The Social Network 2010. Begitu juga Charlie Kaufman yang dikenali kerana menulis cerita yang pelik, kompleks dan sangat unik seperti Eternal Sunshine of the Spotless Mind di tahun 2004. Beliau tidak menulis cerita linear yang biasa. Sebaliknya, beliau membedah minda manusia, memori dan krisis identiti untuk bermain dengan psikologi penonton melalui filem. Yang pahitnya, apabila filem akhirnya ditayangkan, perhatian penonton biasanya tertumpu kepada pengarah. Ini kerana pengarah ialah orang yang menerjemahkan skrip ke dalam bentuk visual. Mereka menentukan bagaimana sesuatu adegan dirakam, bagaimana pelakon menyampaikan emosi, bagaimana kamera bergerak dan bagaimana keseluruhan cerita itu dipersembahkan kepada penonton. Dengan kata lain, pengarah ialah orang yang menghidupkan skrip di layar. Industri filem juga banyak mempromosikan konsep bahawa pengarah ialah pengarang sebenar sesebuah filem. Dalam teori yang dikenali sebagai author theory, pengarah dianggap sebagai individu yang memberi identiti dan gaya unik kepada sesebuah filem. Sebab itu kita sering mendengar tagline seperti filem terbaru daripada Christopher Nolan atau filem seram terbaru daripada James Wan berbanding sebuah karya baru dari Charlie Kaufman atau sebuah karya baru hasil Aaron Sorkin. Tambahan pula, dalam pemasaran filem, nama pengarah lebih mudah dijual kepada penonton. Studio filem tahu bahawa penonton sering mengaitkan pengalaman menonton mereka dengan gaya seseorang pengarah. Jika seseorang suka filem karya Nolan, mereka akan menonton filem Nolan yang seterusnya. Jika seseorang suka filem seram gaya seseorang pengarah itu, mereka akan mencari lagi filem daripada pengarah yang sama. Faham kan? Ianya sama macam kita beli sesebuah brand seperti iPhone sebab kita percaya akan jenama Apple. Sama juga seperti penonton menonton filem Nolan sebab mereka percaya jenama Nolan akan bagi pengalaman yang mencabar minda. Atau dalam bentuk konteks, penonton bukan lagi cari cerita apa, tapi mereka cari siapa yang buat. Sementara itu, penulis skrip selalunya bekerja di belakang tabir. Nama mereka muncul dalam kredit filem tetapi jarang menjadi fokus utama promosi. Walaupun mereka ialah pencipta asal sesebuah filem itu, namun dalam kalangan pembikin filem sendiri, screenwriter sebenarnya sangat dihormati. Ramai pengarah terkenal bermula sebagai penulis skrip kerana mereka memahami bahawa cerita yang kuat ialah asas kepada filem yang hebat seperti Alex Garland.
Sebelum menjadi pengarah terkenal, beliau adalah penulis skrip science fiction atau SFI yang sangat teliti. Contoh karya-karya Alex Garland ialah Sunshine 2007, 28 Days Later 2002 dan Ex Machina 2004. Malah, ada juga pembikin filem yang melakukan kedua-dua peranan sekaligus, seperti juga Christopher Nolan yang membuat skrip filem dengan hasil usaha adik-beradik Nolan sendiri, iaitu Jonathan Nolan menulis draft awal, Christopher Nolan menyempurnakannya dan Kip Thorne membekalkan asas sains yang menjadikan cerita itu unik dan menarik, dan dari situlah lahirnya sebuah karya science fiction agung arahan Christopher Nolan bertajuk Interstellar di tahun 2014. Jadi sebenarnya, director dan screenwriter bukanlah pesaing. Kedua-duanya saling melengkapi. Screenwriter membina dunia cerita di atas kertas, manakala director menerjemahkan dan menghidupkan dunia itu di layar. Tanpa skrip yang kuat, filem tidak akan mempunyai asas. Tetapi tanpa pengarah yang memahami visi cerita itu, skrip tersebut mungkin tidak akan pernah menjadi pengalaman sinematik yang benar-benar memberi kesan kepada penonton. Di dalam konten ini, kami tidak bermaksud untuk memburuk-burukkan nama director, tetapi ingin selalu mengingatkan bahawa sesebuah karya yang kau pernah tonton tu mungkin tidak pernah wujud jika tiada persepakatan antara pengarah yang memahami visi cerita dan seorang screenwriter yang membina dan menjadi tulang belakang sesebuah filem itu.